Alhamdulillah, rasanya program ni adalah kali ke-8 sejak DPMP ditubuhkan. Selepas saya meninggalkan DPIM, saya tubuhkan DPMP, dan rezeki yang Allah bagi tu kita sama-sama kongsi lah. Untuk tahun ini silap saya 40 orang sahaja untuk kali ini. Kita ada program lain yang kita buat bersama dengan anak yatim Masara dengan anak yatim Nuraini. Kita akan buat kemudian lah. Sebenarnya kita sebagai orang Islam, kita kena rajin berinfak. Sebab bila kita rajin berinfak, rezeki kita murah. Saya dah praktis ni dah hampir 30 tahun, dan Alhamdulillah rezeki murah, dan yang penting sekali kesihatan baik. Kan? Kalau kita rajin berinfak, insya-Allah Allah bagi kesihatan yang baik. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita nak masuk medical center pun berapa bayar, kan? Daripada duit tu cuba kita fikirkan, kita gunakan untuk berinfak, kan? Banyak hikmah di sebaliknya, kan? Ini dua sekolah RPS, Raja Perempuan School, dan juga sekolah Jati. Yang ini yang biasa kita ambil setiap tahun, dan kita cuba juga untuk ambil sekolah yang berhampiran dengan kawasan ni. InsyaAllah di tahun depan lah kot, kan? Kita nak ramaikan lagi, kan? Dipilih oleh pihak sekolah, dan kebanyakannya anak yatim piatu, anak yatim dah tak ada ibu bapa, kan? Yang di RPS tu memang miskin. Itu adalah miskin bandar. Kalau kita tengok di mana-mana pun miskin bandar ni banyak. Kalau kita nak ambil di sana pun, kita pun tak mampu nak ambil semua, kan? Okay, Assalamualaikum. Pertamanya saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ditemukan kembali dengan Ramadan. Dan Alhamdulillah pada kali ini anak-anak murid saya mendapat sumbangan seramai 30 orang, sumbangan pakaian hari raya untuk 30 orang murid lah daripada Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan. Alhamdulillah kerana Datuk Zahar merupakan ahli korporat yang sangat komited dan memberi komitmen terhadap aktiviti khidmat masyarakat lah. Dan insya-Allah di pihak sekolah kami akan manfaatkan untuk disumbangkan kepada anak-anak yang memerlukan. Dan sesungguhnya sumbangan ini besar artinya kepada anak-anak yang kami pilih ini, kerana pastinya mereka teruja nak menyambut hari raya, dapat memilih pakaian mereka sendiri, warnanya ataupun desain yang mereka nak dan kehendaki. Dan Alhamdulillah juga ini kali kedua Datuk Zahar Hashim memberikan sumbangan kepada anak-anak murid di sekolah saya. Saya doakanlah semoga Datuk Zahar terus dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan terus melebarkan empayar perniagaannya dengan lebih luas lagi. Dan sesungguhnya amat bermakna kepada anak-anak murid saya, dan pastinya saya sebagai guru besar inginkan kebahagiaan dan kegembiraan pada anak-anak murid saya seluruhnya, insya-Allah. Dan sekali lagi lah saya mengucapkan terima kasih. Moga-moga usaha ini dapat diteruskan di masa-masa akan datang, dan sesungguhnya sedikit dakwah yang kita berikan ini akan memudahkan urusan kita di sana nanti, insya-Allah. Terima kasih. Murid-murid saya terdiri daripada murid-murid tahun 1, 7 tahun hingga ke 12 tahun lah. Tapi majoritinya murid tahap 1, tahun 1 hingga tahun 3. Kebanyakannya memang yang memerlukan, yang sangat memerlukan lah bagi saya, yang saya memang saya pilih, dan saya tahu latar belakang murid-murid ini, dan saya kenal ibu bapa mereka. Dan sesungguhnya ini bukanlah tapisan pertama kedua, tapi sebenarnya saya dah pergi ke rumah mereka sendiri, mengenali keluarga mereka dan mengetahui apa di sebalik kehidupan mereka. Dan inilah sedikit khidmat masyarakat yang dapat kami jalankan, dan Alhamdulillah mendapat tajaan sepenuhnya daripada Datuk Zahar Hashim. Alhamdulillah. Pastinya rasa syukurlah sebab sebenarnya ini adalah salah satu usaha meringankan beban mereka, yang pertamanya. Yang keduanya, mungkin mereka tidak mampu untuk menggembirakan anak-anak dengan peluang sebegini, dan sebenarnya ada di antara anak-anak ini adalah kali pertama mereka menjejakkan kaki di pasar raya ini, dan ini adalah pengalaman mereka untuk
sama macam anak-anak lain yang di luar sana. Dan bagi saya ini peluang hebat buat mereka, dan bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak ini, moga-moga keberkatannya berlipat ganda, insya-Allah. Saya macam ni, apa keperluan untuk mereka berpakaian? Yang pertamanya, saya memang membeli pakaian dalam, sebab jarang orang menyumbang pakaian-pakaian macam ni. Jadi saya pilih yang tu dulu, barulah keperluan untuk baju raya, tudung dan sebagainya. Saya Guru Besar SKJT ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Datuk Zahar bin Hashim di atas kerajaan pakaian raya, untuk anak-anak yatim dan juga asnaf bagi murid-murid yang berada di SKJT. Sekurang-kurangnya dengan bantuan yang diberikan ini dapat katanya memberikan sedikit keceriaan kepada murid-murid kami lah, terutama lagi mereka yang katanya anak yatim, kan, mak ayah mungkin tak ada, kan. Jadi bila saya nampak tadi, bila dia memilih baju tu, saya nampak teruja tu, sebab kali ni mereka pilih sendiri baju tu, warna apa yang dia nak dia pilih. Maksudnya kan tak ditentukan oleh apa ni, ibu bapa, atas kehendak sendiri warna apa. Jadi saya katanya sangat menghargai atas sumbangan kepada pihak sekolah, dan diharapkan katanya sumbangan ni kan kita teruskan di masa akan datang untuk murid-murid lain dan juga mungkin untuk sekolah yang lain. Untuk pemilihan murid bagi penerimaan pakaian ni, memang kami serahkan kepada unit dakwah lah. Jadi bila mengenal pasti data murid yang betul-betul layak, data tu maksudnya data yang sekolah punya lah. Tentang pendapatan ibu bapa, kan, tentang katanya penjaga dia sama ada anak yatim ke, kan, ataupun yatim piatu ke, kan, di situlah berdasarkan tu, kan, maksudnya yang betul-betul layak lah. Saya hari ni sangat seronok sangat dapat pergi Medan beli baju dengan kawan-kawan. Baju Melayu. Warna apa? Warna hitam. Beli tongkok, kasut dan stoking. Saya hari ini sangat terkejut sangat dapat pergi dengan kawan-kawan beli baju raya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Uncle Zahar kerana memberikan baju raya hari ini. Saya doakan semoga Datuk Zahar rezeki dan panjang umur. Perasaan happy and dapat pilih baju sendiri. Thank you Uncle Zahar dapat belanja. Saya pilih baju Safiedah sebab mak suruh. Saya sangat sendun. Saya happy and thank you Uncle Zahar dapat untuk belanja kita orang. Thank you tau.